Tentera Darat Malaysia, TDM, dilaporkan telah melaksanakan langkah pemodenan penting dalam elemen artileri ringan apabila Resimen Artileri Diraja ke-1 Para atau 1RAD menerima sistem howitzer baharu bagi menggantikan aset lama yang telah berkhidmat sejak beberapa dekad lalu. Pemodenan tersebut melibatkan perolehan 18 unit howitzer ringan, iaitu LG-1MK3 kaliber 105mm keluaran KNDS, yang kini berperanan sebagai sistem sokongan tembakan utama bagi unit artileri udara TDM. Howitzer LG-1MK3 ini secara rasmi menggantikan meriam auto melara Mod 56 yang sebelum ini digunakan oleh Resimen Artileri Diraja ke-1 Para dalam menyokong operasi Brigade Para ke-10. Auto melara Mod 56 merupakan howitzer ringan yang telah lama berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia dan terkenal dengan keupayaan mobiliti tinggi serta kebolehan dioperasikan dalam pelbagai medan. Namun demikian, perkembangan doktrin peperangan moden serta keperluan kepada sistem yang lebih tepat, pantas dan bersepadu telah mendorong TDM untuk menaik taraf keupayaan artileri udara mereka. LG-1MK3 menawarkan peningkatan ketara dari segi jarak tembakan dengan kemampuan mencapai sasaran sehingga sekitar 17 km berbanding jarak efektif yang lebih terhad pada howitzer Mod 56. Selain itu, sistem baharu ini turut dilengkapi sistem kawalan tembakan digital, membolehkan proses pemerolehan sasaran, pengiraan data tembakan dan pelaksanaan tembakan dilakukan dengan lebih pantas dan tepat. Ciri ini amat penting bagi unit artileri payung terjun yang memerlukan keupayaan tindak balas segera dalam situasi operasi berintensiti tinggi. Dari segi mobiliti, LG-1MK3 direka untuk menyokong operasi udara, termasuk penghantaran melalui pesawat dan helikopter, sejajar dengan peranan Resimen Artileri Diraja ke-1 Para sebagai unit artileri para. Walaupun LG-1MK3 menggantikan Mod 56 di peringkat Resimen Artileri Diraja ke-1 Para, difahamkan bahawa auto melara Mod 56 masih kekal digunakan di unit-unit artileri lain dalam Tentera Darat Malaysia. Ini menunjukkan bahawa penggantian tersebut adalah bersifat terhad kepada unit tertentu, selaras dengan keperluan operasi dan peranan khusus setiap formasi. Langkah ini juga mencerminkan pendekatan berperingkat TDM dalam melaksanakan pemodenan aset pertahanan tanpa menjejaskan kesiapsiagaan keseluruhan angkatan. Pemilihan LG-1MK3 dilihat selari dengan keperluan TDM untuk memiliki sistem artileri ringan yang seimbang antara kuasa tembakan, mobiliti dan kebolehsuaian operasi. Penganalisis pertahanan berpandangan bahawa pengoperasian LG-1MK3 akan meningkatkan keupayaan sokongan tembakan tidak langsung bagi Brigade Para ke-10, khususnya dalam operasi pantas dan penugasan strategik. Secara keseluruhannya, penggantian auto melara Mod 56 dengan LG-1MK3 di Resimen Artileri Diraja ke-1 Para menandakan satu lagi langkah penting dalam usaha Tentera Darat Malaysia untuk menyesuaikan keupayaannya dengan cabaran keselamatan semasa dan masa hadapan.